Assalamualaikum. Selamat petang, salam sejahtera. Okey, bersama kita di Faizal Channel 77. Hari ni dah masuk raya ke berapa ya? Sabtu, Ahad, Isnin, Selasa, Rabu. 5 hari raya. Raya kelima lah. Kawan sekarang berada di Kampung Tanjung Lansat. Kita nebeng dekat JT Wak Dul. Oh, ada bunga-bunga lah. Oh, JT dia dah tambah. Nanti kau tunjuk lah, dia panjang sikit sampai ke depan. Pasal kat sini senang cerita, ada satu rakit rakit Cina. Dia naik pakai JT Wak Dul. Sama dia. Dia dekat kampung Sungai 3. Satu lagi dekat rakit Sungai 3 juga. Itu orang Melayu punya lah. Dia ada 4 rakit. Okay guys, stay tune. Kawan set up dulu. Hari ni kita nebeng. Air dah besar ni. Satu pun air dah agak surut. Hari ni kita buat dua setup lah kita guna. Satu model Aerolis Sepiah, satu 6,000, satu lagi 2,000. Ok, santai-santai. Rod kawan guna biasa PE06 1.5 model Cina. Satu lagi rod kawan pakai Seahawk Kingdom PE13. Kita set up dulu. Okay, jom kita naik JT jap. JT tu panjang babe. Kita duduk santai je. Air masih tinggi lagi ni, tapi air dah agak surut. Kita cuba dulu. Saya cuba, kita dah tahu. Panjang sampai ke ujung. Sini okey lah. Okey kat sini. Jauh pun. Ni ada lampu. Okey. Panjang babe. Sampai ujung mana? Mana aku nak jalan. Sini pun dah okey lah. Jadi baru. Dia sini pakai banyak lebih pada bumbu sarung. Kalau mancing dekat dari Tanjung Lansat kan. Kalau siapa yang nak pergi main Tanjung Lansat lah. Tapi itu kalau udang hidup tu adalah siakap. Kalau dia ada, dia ambil lah. Dia rasa lebih pada bungkus sarung sini main. Pakai setup kecil-kecil main belah darat. Saya tahu ada semilang kan apa, nahak lancor. Kuat lagi. Air dah surut. Oh, tengok tu orang tak. Kalau sempat tetting, dah kena lah. Gerut. Anak ke gerut? Mana dia punya saiz besar. Kecil je kita lepas lah.
Wah, kasar. Kenapa ni? Ui, patut dia. Ui. Ada dia. Oh, ni mak tak boleh beli kat kedai. Kena nasi goreng dekat jeti tepi laut. Beuh. Cadu. Ayah dulu. Hari pun dah gelap. Dah menunjukkan 7.36. Pagi dengan apa? Terus cekuk. Pasal. Lama tak turun sini jeti ni. Hari turun sebelum puasa. Jeti dia dah panjang kat depan. Ni lah dia punya penghujung dia last ni dekat lampu ni. Yang lampu ni ni dia sambung. Jeti ni asalnya ada support Cina support. Dia naik nanti sana. Sini kalau nak mancing lepas malam lah, pukul 8, pukul 9 ke atas. Jadi bot tak ada masuk. Jadi nak mancing dia tak kelangkang, kita nak gulung kan. Dia lalu kita nak kena gulung. Takut sangkut dia punya tali bot, dia punya enjin kan. Dia lalu dia pindahkan orang dekat jeti kan. Kalau malam dah kurang lah kan. Pagi kalau boleh tak payah turun sini lah. Malam atau pagi dia sibuk kan. Orang nak pergi rakit, turun rakit, naik rakit. Takut ganggu dia orang punya apa ni, bot kan. Main malam lah. Main malam ada selesa sikit. Jauh tu sampai ke depan. Kau ambil pakai sini je. Ni pun dah sedap lah. Air dah surut. Tapi surut dia tak habis. Dia surut separuh, lepas tu dia pasang balik. Kita tengok tengah malam ataupun ke subuh, tengok apa yang ada. Umpan kawan bawa 2 bungkus je. Berapa sarun 2 bungkus. Yang ni korang pakai roli 6,000. Rod apa ni, Seahawk Kingdom P13. Itu biasa aduk kecil. Serai tengok apa yang ambil kan. Nak kena sabar. Nanti kalau ada serai, kawan update lah seperti biasa. Stay tune. Makan ke apa ni? Sangkut. Oh, ada benda sampah. Oh, pasal oi. Ini mesin aku. Wah, apa buka? Monster. Akhirnya dapat juga. Oh. Banyak shock layan. Oh. Wah, tidak main. Ni go. Bosor bapak buka. Monster. Akhirnya. Dulu kat bawah dia ambil soreng. Ni nama dia apa tau? Mayong Tiger. Mantap. Kenapa lah? Oh, ngak. Tanda. Allah, kecilnya. Aduh, ngak lah. Tuan-tuan aku dah kejai. Ini lebih kurang dalam apa 400 apa 200 gram ada. Kecil.
gram 200 gram ada nak timbang. Apa yang ni kita apa cash and release. Okay babe, mana lagi umpan dah tak banyak dah ni, ada tinggal berapa kali balik, 2 kali balik habis dah. Dum lah seko, bukan seko. Boleh makan gini. Tak ada orang mancing hari ni. Ada kan tak penuh kat sini. Orang pergi open house katanya. Pada tinggal sikit dah. Mancing tak kupau lah, tak kupau. Cerita dia tak kupau. Umpan dengan ni lah. Ada 2-3 kali balik habis lah. Okay, kita tunggu tengok ada lagi tak yang saiz besar kan. Kecil sangat 200 gram tu pelepas kan. Ada barang ke? Ada barang. Wah. Pusat. Dalam diam dia kena. Oh, ini kalau kena menangis tu. Yang sengat dia tu. Padu. Okay, umpan last call. Aku bawa 2 bungkus. Clear. Di sini tak ada orang mancing kan. Ikan banyak. Last call. Satu jawan dah parking. Depan-depan ni je dia makan. Oh, betul. Paling jauh-jauh dia tak nak bedal. Air dah pasang. Air dah naik kan. Pampu habis, kita galak makan tak. Wah, kemas je balik. Oh, ada lagi. Datang boleh mancing lagi. Okey geng, tamat misi kawan apa JT Wadol Sip Soro. Orang buat umpan 2 bungkus. JT dia pun dah mula panjang sampai ke depan. Ke depan lagi tu sampai ke tengah tu. Umpan pun dah habis. Tinggal apa last call kan. Tengok dia ada makan ke tak lagi kan. Hasil hari ni ada 2 ekor. Apa ni, gerut seko, anak gerut. Lepas tu pusat seko, jenahak seko, dengan apa ni, mayong tiger. Besar juga lah mayong tu kan, mayong tiger. Lain semua korang cash release lah. Mayong tiger besar. Okay geng, terima kasih semua yang dah like, komen dan subscribe. Kau pun baru upload lah video. Belum puasa kan, kita relax dulu lah kan. Lagi sekarang tengah kecoh, harga minyak naik, serobot pun dah naik. Rakit kita tak tahu lagi berapa kan. Itu yang korang main obeng-obeng je dulu kan. Ini pun dalam suasana raya lagi kan. Okay lah, terima kasih semua yang dah like, komen, subscribe dan follow. Dia akan datang korang buat lagi lah video. Tengok kalau ada hasil ke, baik ke tempat. Tapi setakat ni banyak kawan lebing lah. Tengok bulan 5, bulan 6, tengok macam mana dekat area Mersing.
ke bot Nayan. Terima kasih semua. Assalamualaikum.